Dolce, mohon sangat jangan bagi Bella pakai baju macam warna pink hari tu. Tak sesuai. Baik. Kita ada baju princess. Boleh tapi yang tertutup semua. Next live kita mungkin baju pink yang tu. Ramai yang okay. Kita apa tu pandang kita masa sangat. Bella pula memang Tapi depan-depan tak ada isi pun. masuk kat Di gambar. dalam gambar tu kalau buat gambar tu Kan? salah kamera cakap ada. Tak, bila gambar orang akan fokus kat macam Bella saja. Tapi kan kita photoshoot tu tak ni belum tak matau. Kalau sangat. Mak sedap ni, try. Dah datang. InsyaAllah. Kita mungkin bukan mungkin. Bantu ni. Naim, kita bukan mungkin tapi kita akan live insyaAllah bulan live. Sama ada tu kita boleh mention terus lah. Sama ada 7 atau 8. Tapi YB ada tu kena teka lah. Kena teka lah. Kalau korang keep on support, keep on repost, keep on apa semua insyaAllah. Korang pergi komen kat YB. Cakap nak live. Tapi dia tak ada buat posting apa-apa. Nanti kita suruh dia buat posting apa-apa. Okay. Kan? Betul. Okay. Kita semua ni gang ni yang tengah tengok ni. Nanti kalau dia buat posting kan korang komen. Yours truly okay. Nanti Bella pakai baju yang sopan-sopan. Okay? Kalau dia buat posting esok ke benda-benda kan korang komen. Mesti dia pelik kan? Tiba-tiba semua nak live macam tu. Lepas tu kita akan tunjuk dekat Dolce. Bantu Dolce akan ketengahkan permintaan tu insyaAllah. Okay? Okay, thank you so much. Nanti kita live lagi. Bye. Nak makan habiskan cepat-cepat. Sebab dia busy sangat. Dia bukan artis yang ada event terbuka ni. Dia tak perform, dia macam meeting kan. Beza lah. Kita boleh cakap beza. Macam Bella punya event besar. Lepas tu lebih terbuka. Lepas tu dengan orang-orang. Suara akan buat live. Nanti big video tu kerja dia lain. Macam tu lah. Okay? Biar benda pula kena beritahu dia. Dia nak cakap dengan dia juga. Thank you so much. Okay? Assalamualaikum. Salam maghrib. Dia Bella masih gunakan cherry lagi. Memang best. Bye. Daniel. Habis.